Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast ataupun bual bicara TV PSS Kolej Sekretariat 6 Prauniversiti Purujaya. Bersama-sama saya akan membincangkan atau membual bicara tentang fadilat pada bulan Ramadan. Saya selaku moderator Muhammad Afiq dan bersama ahli panel jemputan kita iaitu saudara tadi dah Afiq kan? Ni Afiq juga. Afiq Amsyar Faik bin Kamarul Zaman, boleh dikenali sebagai Afiq Amsyar. Okey, saya terima kasih yang pertama sekali lah. Terima kasih kepada TV PSS kerana sudi menjemput saya sebagai ahli panel pada hari ini. Okey. Baik, hari ini kita akan membincangkan atau membuat bicara tentang apakah yang dimaksudkan dengan bulan Ramadan ini. Bahawa semua sedia maklum, bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia daripada bulan-bulan yang selain daripada bulan-bulan yang lain. Jadi Afiq, apakah definisi yang dimaksudkan dengan bulan Ramadan? Baiklah. Terima kasih soalan yang ditujukan tu kepada saya. Okey, jadi saya kena jawab lah kan? Ya. Okey, yang pertama, bulan Ramadan ni adalah bulan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas umatnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183 ada mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa seperti mana orang-orang sebelum kamu berpuasa untuk meningkatkan ketakwaan kepada kamu. Baik, maksudnya dalam surah ini mengatakan dalam bulan Ramadan ni kita bukan hanya menahan lapar dan dahaga sahaja, tetapi kita perlu meningkatkan ketakwaan diri supaya kita menjadi insan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Baik, insya-Allah. Itu baik. Yang pertama. Okey, yang kedua, apa itu bulan Ramadan? Bulan Ramadan ni adalah di mana Al-Quran diturunkan. Ada ayat mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Maksudnya bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. So Al-Quran ni sangatlah istimewa kerana apa? Al-Quran merupakan kalam Allah, kata-kata Allah, diturunkan sebagai pedoman atau teladan kepada kita. Ya, betul. Itu adalah yang kedua mengenai Ramadan. Bulan Ramadan. Okey, yang seterusnya yang ketiga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada mengatakan bulan Ramadan ni terbukanya pintu-pintu syurga luas, manakala pintu-pintu neraka ditutup dengan rapat dan syaitan juga diikat. So jika kita manusia, kita boleh berfikir, kalau kita tidak berpuasa di bulan Ramadan, maksudnya siapa yang syaitan sebenarnya? Diri kita sendiri. Kerana apa? Kita tidak kuat dengan iman kita. Kita terlalu mengikut nafsu kita. Kita perlu hanya suka membuat apa? Membuat berdasarkan apa yang kita suka sahaja. Tidak memikirkan apa manfaat dia, apa yang akan terjadi kepada kita jika kita tidak puasa. Ya, betul Afiq. Boleh? Setakat tu. Baik, apa yang dikatakan Afiq sebentar tadi adalah bulan puasa ini telah bulan puasa ini telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu daripada kita, iaitu kita kena sama-sama beribadat ataupun bertingkatkan amal ibadat kita sepanjang bulan puasa ini. Jadi Afiq, apakah Afiq rasa, apakah fadilat yang boleh Afiq lakukan sepanjang amalan yang boleh lakukan sepanjang bulan puasa ni Afiq? Baik, terima kasih soalan yang ditujukan kepada saya. Dalam bulan Ramadan banyak perkara yang kita boleh lakukan. Yang pertamanya adalah kita, seperti yang kita tahu, bulan Ramadan bukan sahaja menahan diri daripada lapar dan dahaga. Ia juga kita perlu menahan diri daripada perbuatan yang keji. Ya. Contohnya apa?
mencarut, mencaci orang, meremehkan orang. Jadi kita perlu menahan diri kita daripada itu. Jika kita tidak menahan diri daripada itu, daripada melakukan perkara yang keji, maka Allah ada mengatakan Allah tidak akan kira puasanya jika dia tidak berubah daripada perbuatan-perbuatan yang keji. Maksudnya kat sini, jika dia puasa, dia menahan diri daripada lapar dan dahaga daripada pagi ke malam, tapi benda tu tak bermanfaat langsung untuk dia. Hanya sia-sia saja. Sia-sia sahaja, Ya, betul. Afiq. Sebab apa? Sebab dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan tu. Ya. Jadi kita perlulah ubah diri kita supaya Sama-sama kita tingkatkan amal ibadah kita. betul. Begitulah. Ya. Itu untuk soalan yang itulah. Okey. Bulan puasa ini bukan sekadar kita menahan lapar dan dahaga, malah kita turut sama-sama mempertinggalkan amal buruk yang dilakukan di sepanjang bulan-bulan yang terdahulu. Betul. Kita hendaklah berubah ke arah yang lebih positif ataupun yang lebih ke arah kebaikan untuk menjadi insan yang lebih sejahtera ataupun yang lebih berguna kepada se-Islam ataupun seagama dengan kita. Betul. Bukan setakat kita menjaga maruah diri, menjaga perbuatan kita. Ada lagi amalan yang kita perlu buat. Seperti apa? Bersedekah. Nabi Muhammad SAW dia dikenali sebagai seorang yang pemurah. Ya. Bersedekah selalu. Tapi apabila adanya bulan Ramadan ni, Nabi Muhammad mempertingkatkan lagi amalan tersebut. Amalan Masya apa? Allah. Bersedekah. Dia selalu baginda selalu memberi makan kepada orang yang tidak apa? Tidak yang berkemampuan. Tidak berkemampuan. Dan kepada anak-anak yatim. Betul, fakir dan miskin. Dia Miskin. baginda selalu memberi ataupun mensedekahkan hartanya. Menginfakkan harta. Betul. Sebahagian daripada baginda punya Betul. harta. Sebab tak salah untuk kita memberi kita punya harta kepada orang yang lebih memerlukan. Kerana apa? Rezeki kita ada rezeki orang lain. Betul. Afiq. Okey, Baik. dalam konteks hari ni, seperti yang kita tahu, banyak lagi amalan yang kita boleh buat. Seperti apa? Banyak kita daripada bulan puasa ini bukan sekadar kita menahan lapar dan dahaga, malah kita sama-sama boleh melakukan iftar bersama keluarga. Betul. Kita boleh melakukan sahur bersama keluarga. Betul. Dan kita boleh mempertingkatkan daripada sudut bacaan Al-Quran ataupun zikir kepada Tuhan, kerana pada bulan puasa ini pahala kita akan berlipat kali ganda selain daripada bulan-bulan yang terdahulu daripadanya. Betul. Betul. Bagi Afiq. pendapat saya, berdasarkan pengalaman saya, apa yang saya lakukan pada bulan Ramadan adalah seperti yang anda katakan tadi, seperti yang anda katakan tadi, Ya, kita iaitu apa? Bersahur bersama keluarga. Ya, betul. Pada pendapat saya, kita sebagai anak ataupun ada keluarga, kita perlu bersahur bersama mereka. Kerana apa? Tanpa mereka, siapalah kita? Betul. Tanpa mereka, siapa nak kejutkan kita bangun sahur? Sebab kita tidak boleh keseorangan. Kita memerlukan orang untuk Boleh sama-sama kita bersama-sama kita. ya. Jadi bersahur dengan keluarga tu adalah satu perkara yang sangat mulia lah bagi saya. Sebab apa? Kita dapat mengeratkan semula hubungan kita dengan keluarga kita. Contohnya apabila ada berlakunya pergaduhan antara adik-beradik, saya dan abang saya. Jadi apabila kita bersahur bersama-sama tu, kita duduk di satu tempat yang sama, di atas meja yang sama. Jadi apabila kita berkumpul dekat situ, kita dapat sama-sama kita bersama-sama mengeratkan silaturahim, mengeratkan semula hubungan Ya. kami. Macam tu. Ada lagi iftar bersama. Bukan Iftar sekadar dengan bersama keluarga, Afiq. Malah kita turut iftar bersama rakan-rakan kita. Betul. Ataupun kita punya guru-guru kita. Betul. Benda tu lagi mengeratkan hubungan kita dengan mereka. Apabila kita sudah berpisah dalam 2 tahun, 3 tahun yang lalu, tapi bulan Ramadan ni bulan yang kita dapat merapatkan betul ukhuwah. dengan apa?
dengan sama-sama kita berkumpul ataupun bersua muka dengan rakan-rakan kita untuk kita sama-sama memberi pandangan ataupun menceritakan pengalaman kita sepanjang bulan puasa ini, Afiq. Jadi Afiq rasa apakah amal ibadat yang Afiq lakukan sepanjang bulan puasa ini, Afiq? Okey. Selain daripada bersedekah, selain daripada apa lagi? Iftar tadi. Ya. Saya juga sering solat tarawih. Berapa rakaat? Ada yang 8, ada yang 20. Jadi kita ikut kepada surau tu ataupun masjid tersebut lah. Kalau surau tu ataupun masjid tersebut melakukan 8, saya akan melakukan 8. Kalau masjid tu melakukan 20 rakaat, saya akan lakukan 20 rakaat. Saya sering pergi ke masjid untuk menunaikan solat tarawih kerana solat tarawih ni seperti bulan Ramadan. Ya. Sebab dia hanya setahun sekali sahaja boleh buat ibadah ni. Betul. Jadi saya tak mahu mensia-siakan peluang ni. Ya. Jadi saya kalau boleh tak mau tinggal lah. Hanya 30 hari saja, Afiq. Betul, 30 bukan lama je. tu, Afiq. Dalam setahun tu ada berapa hari? Ni 30 hari takkan tak boleh buat lah. Betul, Afiq. Okey. Saya belum menceritakan pengalaman saya. Sepanjang saya berpuasa pada bulan Ramadan ni, saya tiap-tiap hari akan bersama dengan keluarga untuk sembahyang tarawih sama-sama. Ini bukan sahaja saya sembahyang di tarawih di masjid, tapi malah kita dapat membentuk ukhuwah dalam kita punya rumah itu. Betul. Dapat merapatkan kita punya silaturahim tu, Afiq. Betul. Jadi tarawih betul juga. Tarawih bukan semata-mata kita solat dekat masjid dan surau saja. Di dalam rumah pun boleh bersama dengan keluarga kita, Afiq. Seterusnya ada lagi. Ada lagi kah? Ada lagi ke soalan ini? Kita teruskan je lah. Kita soalan Okey, baik, kita akan beralih kepada soalan yang seterusnya. Afiq, baik. Kita bila berkait dengan bulan Ramadan, kita selalu dikaitkan dengan malam Lailatul Qadar. Betul. Tapi saya tak berapa faham tentang apakah malam Lailatul Qadar ini sebenarnya, Afiq. Afiq boleh terangkan apakah definisi yang sebenar mengenai malam Lailatul Qadar ni, Afiq? Okey, baik. Malam Lailatul Qadar ni ada dalam bulan Ramadan sahaja. Lailatul Qadar ni istimewa untuk umat Islam kerana apa? Lailatul Qadar ni apabila kita melakukannya, pahalanya berlipat kali ganda. Dalam surah Al-Qadr ayat ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maksudnya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Seperti yang kita 1000 bulan. 1000 bulan, Afiq. Ya, betul. Satu malam. Satu malam. 1000 bulan. 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun. Saya rasa tak mau mensia-siakan perkara tu, Afiq. Betul. Jika kita dapat melakukan dalam malam Lailatul Qadar itu, banyak perkara yang kita melakukan, ibadah kita lakukan. Jadi satu hari tu bersamaan dengan 83 tahun. Ya Allah, Masya Allah. Kalau malam tu kita dapat 8 pahala. Contoh 8 pahala. Cuba kita darabkan dengan 1000 bulan tu. 1000 bulan, satu bulan 30 hari. Maka berlipat-lipat kali ganda lah kita akan dapat amal kebaikan kita ni, Afiq. Betapa istimewanya malam Lailatul Qadar ni. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan ataupun menghantar malaikat-malaikat dan juga Jibril untuk menguruskan urusan mereka. Seperti apa? Mencatat amal kebaikan kita, ya, betul. Ada dalam surah Al-Qadr ayat ke-5. Ayat ke-4, maafkan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli maafkan saya lupa pula ni. Okey, maksudnya apa? Maksud dia sama lah macam tadi. Pada malam itu turun para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka bagi mengatur segala urusan. Maksudnya kat sini seperti tadi lah, Allah menghantar mereka untuk mencatat amalan kita. Amal kebaikan kita sepanjang 10 malam terakhir itu. Dia nak tengok kita melakukan, dia nak catat, dia nak cari siapa yang betul-betul berusaha mencari 10. Berusaha untuk, orang kata, kalau macam orang Kedah kata, kita pulun kita pulun sama-sama untuk mempertikatkan amal ibadat kita pada 10 malam terakhir hari ini, Afiq. Betul. Tak salah tu. Okey, seterusnya kita ada lagi sebenarnya. Nabi Muhammad ada mengatakan
sesiapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosa yang lalu itu dihapuskan oleh Masya Allah Subhanahu Wa Allah. Taala. Betapa hebatnya. Depa Allah tu maha pengampunkan dosa-dosa Betul, kita yang Maha sebelum Pemurah, ini. Maha Pengampun. Apa lagi yang kita nak? Betul. Jangan Nikmat sia-siakan. apa yang kali lagi yang kita mahu dustakan? Betul. Ya, ayat famous tu. Oh betul tu. Oh, betul. Fadilat bulan puasa ni bukan sebarangan fadilat. Kita Betul. dapat mengampunkan ataupun mengabdikan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, Afiq. Masya Okey, Afiq. Allah. Ya, saya. Saya ada lagi soalan yang berikutnya. Soalan terakhir ke? Soalan yang terakhir saya Soalan rasa. terakhir. Kita dah sampai ke Alhamdulillah. hujungnya lagi, Afiq. Alhamdulillah bagi saya. Okey. Okey, soalan yang terakhir, Rafiq. Ya. Apakah amal ibadat yang kita boleh lakukan sepanjang 10 malam Lailatul Qadar ini? Okey. Terima kasih kepada soalan tersebut. Seperti yang kita tahu apa yang kita dapat dalam malam Lailatul Qadar tu. Jadi dengan ganjaran yang diberikan tu, kita perlu meningkatkan ibadah kita. Seperti apa? Solat tahajud, berqiyamul lail, membaca Al-Quran, zikir dan macam-macam lagi. Kerana apa? Dengan semua tu kita akan dapat pahala tanpa sia-sia pun. Benda tu tak mudah, benda tu tak sukar untuk kita melakukannya. Benda tu mudah je. Cuma kita sahaja yang perlu melakukan. Nak Betul. ataupun Tak tidak. nak saja. Ya. Dalam konteks ni, kalau kita mahukan sesuatu perkara tu, kita akan usahakan. Ya, betul. Jadi benda itu bukan perkara yang sia-sia, Afiq, bila Betul. kita melakukan amal ibadat Betul. sepanjang 10 malam terakhir Betul. ini. Kalau kita tinggal, kita akan tak dapat apa-apa lah. Ya Allah. Kalau kita lakukan, kita dapat banyak pahala. ganjaran itu berlipat kali ganda, Afiq. Betul. Banyak kita Betul. punya fadilat di sepanjang 10 Betul. malam terakhir ni, Afiq. Betul. Okey, lagi satu ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Iaitu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbun afwa fa'fu anna. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka memaafkan. Maka maafkanlah aku. Jika kita mengulang doa-doa ini sepanjang bulan Ramadan ke, bukan Ramadan ke, maka dengan usaha itu Allah akan mengampunkan kita, memaafkan kita segala dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya. Kita jangan memandang ke belakang. Kerana apa? Jika kita pandang ke belakang apa yang kita buat, tapi kita tak ada usaha untuk meminta ke Allah. Ya, meminta. Kita meminta untuk mengampunkan. Jadi benda tu tak bermakna langsung. Dengan usaha ni kita dapat diampunkan oleh Allah. Jadi kita punya hidup pun lebih tenteram, lebih aman. Kerana apa? Kita dah dalam mindset kita dah fikir kita nak ampun, kita nak meminta ampun kepada Allah. Jadi dalam 10 hari malam terakhir ni, kita mintalah banyak-banyak supaya Allah memaafkan kita, mengampunkan kita. Okey, Afiq. Dalam konteks yang Afiq katakan seperti tadi, yang soalan yang diajukan seperti tadi, banyak amal ibadat yang kita boleh lakukan sepanjang 10 malam terakhir malam Lailatul Qadar ini. Malam Lailatul Qadar ini mengajar kita untuk sama-sama kita memohon ampun dan meminta ataupun mempertingkatkan amal ibadat kita sepanjang bulan puasa ini. Betul? Ya, Afiq. Ya, Okey, betul. saya rasa kita dah sampai ke penghujungnya. Saya ada rumusan sikit. Ya. Sikit je lah. Okey. Apa tu, Afiq? Semoga Ramadan dan malam Lailatul Qadar ini menjadi titik kepada kita supaya lebih baik, menjadi lebih baik, supaya kita berubah ke arah kebaikan daripada sebelum ni. Contohnya apa? Sebelum ni kita tidak solat 5 waktu solat full. kurang. Jadi kurang. bila kita dapat tampung balik, Betul. kita punya amal-amal kebaikan yang terdahulunya. Terdahulu, betul tak, Afiq? Betul. Jadi Ya. kita perlu tingkatkan segalanya lah supaya kita menjadi lebih baik. Baik. Okey. Okey. Bila apa saya boleh katakan dalam fadilat bulan Ramadan dan kelebihan Lailatul Qadar ini, kita tak boleh nak kata macam kita mensia-siakan perkara ini. Dia dapat merugikan kita, bukan sekadar mengajar diri kita, tapi dia memberi kita Apa tu? dia kata macam kita ni rasa macam rasa serba salah lah kalau kita tak betul-betul kita macam mentekadkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ini bukan benda yang kecil, tapi
dia kecil tapi dia besar. Besar Di mata ganjaran. Allah Subhanahu Wa Taala itu, Afiq. Betul. Jadi itu sajalah kot untuk hari ni. Okey, saya rasa itu saja daripada kita punya segmen ataupun buat Podcast. bicara kita sepanjang terima kasih kepada saudara Afiq Amsyar Faiq atas perkongsian untuk temani kita sepanjang buat bicara ini. Sama-sama. Terima kasih Okey. juga kepada Tuan Moderator kerana sudi bersama dengan saya ataupun menjemput saya ke sini untuk membincangkan tentang bulan Ramadan dan juga kebaikan Malam Lailatul Qadar. Itu saja. Wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum hidayah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.